Tiba masanya untuk memulakan bab baru. Apa itu? Woohoo! Hai. Enid, adakah itu kamu? Pelik. Rabu, adakah Anda panggil saya? Di sini saya. Apa kabar? Anda seorang penulis yang hebat. Hey, ya. Baiklah, tanpa tangan saya tidak suka berpelukan. 2 kali ke kiri. Bingo. Whoop. Saya menyertai cabaran baru. Hai, saya Mike. Oh, hai. Saya Mike. Mari jadi kawan. Saya Enid. Baiklah. Hebat. Saya ingin mula. Adakah anda mendengar bunyi-bunyi pelik itu? Apa? Lipas. Semua orang ambil troli Anda. Saya akan menjilat mereka. Ya Oh, Tuhan. tidak. Dan saya tidak apa-apa. Hooray! Saya sangat takut. Siapa yang Kamu Phil. orang yang pertama. Saya akan tolong awak. Lipas-lipas itu lari. Ya, itu dia. Saya akan ajar mereka satu pelajaran. Rabu? Hai. Apa yang awak buat? Jangan menangis, Enid. Pilot prefer untuk menjilatnya. Tidak buruk. Misi selesai. Awak. Enid, tenang, tolong. Saya akan Baiklah. sembuhkan lipas. Oke, teruslah menyelesaikan kursus perbedaan dan akan cuba menghidupkan rakan ini. Ia tidak berfungsi. Tapi saya akan mencuba lagi dan lagi. Saya rasa saya hanya membuatnya lebih teruk. Ia terasa pedih. Jangan menangis, Enid. Kita perlu padamkan api. Yo. Saya harap masih ada sesuatu yang tinggal. Ya, itu truk. Saya minta maaf. Boleh saya buka? Hora. Betapa cantiknya kek ini. Kereta dahulu. Oh, yay. Saya bertuah. Oh, tidak. Ya. Ia berbau sangat hebat. Bagus. Dan ia sangat sedap. Sejuk, cerah dan cantik. Ia diliputi air liur, Enid. Saya tak nak makan. Selalu baik untuk mempunyai pelan sandaran. Baiklah. Mike, Ya Tuhan. apa Ya. itu? I takkan menghias kek dan Victorian Terrace Ball. Tunggu, itu tanah dengan ulat. Bagus. Isin adalah koko pada beradaan dan cacing berlai semestinya. Hendak saya main kemainin. Saya nak muntah. Dan saya, wah, baiklah kawan-kawan, kita akan main satu permainan kecil untuk lihat siapa. Wednesday. Wah, kami ada mie. Saya tidak ada apa-apa. Baiklah, saya orang yang bertuah. Betapa bertuahnya. Ya, saya akan bawa mie ini untuk menjilatnya. Adakah sesiapa tahu cara memegang penyepit? Oh, betapa harumnya. Yum. Ia sangat sedap. Dan pedas. Oh tidak, ini mie lada panas. Saya siap. segera perlukan sesuatu yang sejuk. Bingo. Kita perlu sejukkan demam saya. Leganya. Oh, lidah saya terlekat pada peti sejuk. Kawan-kawan tolong. Apa? Mike, tarik lebih kuat. Wah, lidah saya dah okey sekarang. Baik. Baiklah, ia telah meregang. Ya Tuhan. Oh Tuhan, ia besar. Tetapi saya akan sambungkan semula. Mike, sekarang giliran awak. Baiklah. Mari kita lihat.
Saya ada idea bagaimana menangani mie pedas. Jika ia menjadi panas, saya akan cepat menyegarkan diri dengan sedikit air. Saya seorang yang bijak. Oh, ia datang semula. Kerja yang bagus, Mike. Ngomong-ngomong, mie ini sangat sedap. Oh, ada apa? Saya kehabisan air. Wednesday, silakan. Baiklah. Tidak. Oh, saya perlukan air sekarang. Ya, Tuhan. Sudah habis. Harapan terakhir saya, itu sedap. Adakah saya membukanya? Ia adalah gula-gula getah, tetapi ia kosong. Biar saya lihat. Mungkin ia terlekat pada Oh, di situ ia. Tetapi saya tidak mahu makan gula-gula getah orang lain. Ambil kad-kad itu. Oh, tidak. Menjilat gula-gula getah orang lain. Bagus. Saya bernasib baik. Ayo, Enid, mulakan. Oh, melihatnya sahaja membuat saya rasa mual. Betapa menjijikkan. Oh, baiklah, saya sudah selesai. Itu tidak akan berhasil. Tak. Ini gula-gula getah awak, Mike. Awak yang seterusnya. Nikmatilah, Mikey. Simpan ia. Saya akan muntah. Makan gula-gula getah ini di luar kemampuan saya. Walau bagaimanapun, ada satu jalan keluar. Mari kita lihat di bawah mikroskop. Wah, ada begitu banyak kuman di dalamnya. Tetapi saya boleh mengendalikannya. Saya akan membuang semua sampah. Dan itu bukan semua. Sekarang kita perlunya jangkitkannya. Baiklah, gula-gula getah ini sudah bersih. Saya melakukan kerja yang baik. Mereka suka berboleh, tapi saya lapar. Yang bagus, saya suka itu. Saya bernasib baik. Saya tidak bernasib baik. Oh, bolehkah? Hooray! Bolehkah saya jadi yang pertama? Oh, ya. Saya ingin memberitahu seluruh dunia tentang coklat ini. Hai, ini Enid. Dan hari ini saya akan tunjukkan coklat bar paling hebat di dunia. Ia berbau sangat manis. Adakah awak mahu saya menjilatnya di depan awak? Wah, ada isian yang menarik di dalam. Sangat sedap. Sekarang giliran saya. Oh, tidak. Selamat tinggal semua. Menggigit coklat selepas Enid menjilatnya tidaklah sangat menyenangkan, tetapi rasanya tidak dapat dipercaya. Wah, ini sangat bagus. Hebat! Tunggu, kemana coklat itu pergi? I better see orange pain bepenin. Boleh saya mulakan? Mike, ini giliran saya. Enid, letakkan Coke itu. Baik, saya dekat. Kau sedikit review Coca-Cola. Mike kan boleh menjilatnya, tapi Enid tak boleh. Saya sudah suruh awak jangan sentuh Coke itu. Awak patut dengar cakap saya. Tunggu. Apa yang salah dengan Coke itu? Oh, nampaknya ia seperti jeli. Berhenti. Bagaimana? Dah cukup, Mike. Oh, saya akan ajar awak satu pengajaran. Mama, kamu yang memintanya. Ting, saya tak boleh buat tanpa bantuan awak. Mari sini. Oh, terima kasih. Ini menakjubkan. Bagus. Awak boleh pergi sekarang. Hei, berikan saya jeli ini. Wow, saya diserang. Tolong. Ore,
saya ada setengah minuman soda. Dan saya habis dengan mereka. Wah, lihat itu. Saya sangat bertuah. Nia, tetapi saya akan jadi yang pertama. Mari minum sedikit. Ada apa? Ia tidak keluar. Ia seperti jeli dalam botol. Kena diperah. Sedap. Wah, saya sangat teruja. Oh, saya rasa ada sedikit lagi. Lidah saya tersekat dalam botol. Saya tak boleh keluarkannya. Tolong saya. Dan tolong saya. Keluarkannya untuk saya. Phoebe, adakah kamu cedera? Saya oke. Dan sekarang saya sedang meniup gelembung. Ia kelihatan seperti belon. Ups. Baiklah. Saya akan berhenti. Bahagian luar semua penutup. Hebat. Dan saya ada corong mega yang akan membolehkan saya minum semuanya sekaligus. Nampaknya makanlah. Oh, lihat apa yang saya temui. Dan sekarang, mari kita main bui. Oh, muka saya. Selamat tinggal, Instagram. Baiklah, saya rasa masih manis dan sejuk. Oh, kawan, baiklah. Biar saya mulakan. Ia sangat sejuk. Oh, ia mengambil masa yang lama. Saya sudah selesai. Namun, hanya dengan 2 botol. Mungkin awak boleh bantu saya? Sudah tentu. Mari kita ambil beberapa botol. Setiap seorang. Aku nak keluar. Saya suka. Tunggu sebentar. Wah, terima kasih kawan-kawan. Baiklah, saya rasa itu sahaja. Dalam keadaan bersih. Lihat ini. Kamu... Kawan-kawan. Aduh. Itu sangat bagus. Duduk. Hello. Oh, jangan beritahu saya perlu makan ini. Jangan takut, sayang. Kami di sini. Jane, kamu boleh mulakan. Baiklah, semua. Saya akan cuba makan. Tapi saya benar-benar takut. Saya lepaskan. Dari mana ini datang? Itu kelakar. Ia langsung tak kelakar. Baiklah, saya akan cuba makan. Mari kita lihat apa yang berlaku. Ada ais di sini. Leganya. Dan giliran Anda, Baby Bebe. Ayo, kami akan bantu kamu sekarang. Oh, tidak. Percayalah pada Oh, saya. tidak. Apa yang sedang berlaku? Kasihan. Dia sangat memerlukan bantuan. Dan ini akuarium. Oh, ada ikan. Jumpa lagi. Gadis-gadis ini. Baiklah. Makan itu. Baiklah, tapi ini giliran kamu. Oh, saya tak nak buat itu. Jangan takut. Ia sangat menakutkan untuk melihat gunung cili yang pedas ini. Baiklah, saya akan berani. Pup. Teruskan. Bagaimana dia melakukannya? Oh, semakin panas. Oh, kawan-kawan, ia sudah terbakar. Saya sangat takut. Ambil saja hos pemadam api. Kita perlu memadamkan api segera dan menyelamatkan Phoebe. Itu saja. Baiklah, dia nampaknya baik-baik saja. Hebat. Saya memang suka emas. Wah, banyaknya.
Saya dapat 100 tin arang batu. Jane, awak nak mula? Mari kita lakukan ini. Oh, ia tidak terbuka. Ayo, dengan mulut saya. Dia nampaknya sudah hilang akal. Oh, idea yang bagus. Saya akan gunakan tukul. Ia pasti dapat membantu saya. Saya berjaya membukanya dan ada sedikit kok yang tinggal. Baiklah, itu sahaja. Jom kawan-kawan, kamu akan memerlukan ini. Biar saya mulakan. Saya akan fikirkan. Betul tuh, saya perlu susun semua tin dalam satu barisan. Dan kemudian saya akan lakukannya dengan cepat. Baiklah, sedia. Sekarang saya perlukan straw. Sempurna! Apa yang dia sedang buat? Saya tak tahu. Wow, lihat binaan itu. Ia akan membantu saya minum semua kok serentak. Hebat. Bagus. Hei, apa masalahnya? Oh, itu seronok. Ada cuti. Mari berpura-pura Anda tidak melihat itu. Teruskan. Baiklah, akhirnya giliran saya. Dan saya ada idea sendiri. Nampak pelik. Saya akan masuk ke dalam gelas besar ini. Jadi saya tak perlu berhenti. Hurai! Mari teruskan. Saya tak sabar nak ambil satu. Keluarkan zip. Lihat, hebat sekali. Menakjubkan. Oh, sesuatu sedang datang. Saya tidak tahu. Oh, adakah dia okey? Wow, saya betul-betul suka ranting. Mari kita buang pembungkusan. Hooray! Oh, Phoebe, maaf ayah. Saya tidak nampak awak. Oh, ia seperti pedang. Kasih Sammy. Pergi dari sini. Tunggu, saya boleh potong dengan gergaji rantai? Saya dapat idea yang hebat, bukan? Hei, daging, semuanya terbang ke arah kita. Kita akan buat beberapa keping. Sempurna. Dan sekarang saya ada ranting kipas. Macam Den. Hah? Hei. Sayang, ia adalah... Itu agak memalukan. Itu bukan milik saya. Baiklah, mari mulakan. Saya sudah kecur air liur. Oh, kawan-kawan, ini sedap. Baiklah, seterusnya. Saya akan tunjukkan satu hela. Selamat tinggal. Itu luar biasa. Hebat. Awak betul. Itu panas. Ia benar. Ia sedap. Anda boleh menjilat jari dan mendapat idea yang hebat. Aduh, saya akan gunakan ini semasa steak dan susu panas. Dan saya akan dapat koktail coklat panas. Kamu faham maksud saya? Bagus. Gabungan ini luar biasa. Silakan, Dan. Terima kasih, Jane. Anda perlukan satu. Baiklah, kita ada masalah, kawan. Saya tahu cara untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Saya Gable. Saya seorang sarjana sains. Baiklah. Saya sudah ada idea hebat. Nutella! Terima kasih, kawan. Sekarang saya ada semua yang saya perlukan. Saya akan bina menara coklat paling besar. Ambil batang, sapu dengan Nutella, dan bina. Ayah. Wow, itu hebat. Dan 2, adakah awak perlukan tangga? Sudah tentu. Baiklah, menyiapkan menara saya. Mari bawa dia. Ketok, ketok, ketok. Sialan aku yang bebal. Oh, Saya rasa saya cedera. Syukur! Di mana sebenarnya? Ikan! sedap. Jadilah diri sendiri. Terima kasih.